Rusia hidup berkat rahmat daripada Allah Ta'ala, insya-Allah. Qala al-faqih Abu Laisi. Bagi esok kita baca di masjid. Siapa-siapa jaga 7 kelimah ini. Ni ulama terkenal kita. Dapat melia daripada Allah dan malaikat, dan Allah Ta'ala apung dosa. Walau dosa dia seperti buih di laut sekalipun. Kena amal 7 kelimah dalam hidup. Lepas tu dapat manis taat dan dapat manis iman dia, dan senantiasa dia dapat kebajikan dunia dan akhirat, insya-Allah. Kena buat amal 7 kelimah. Siapa dia buat amal 7 kelimah nak rayak ni, Allah wi dia melia, mereka wi Allah melia, dan dia buat amal gapo sedap mari sejid, sedap semaya jemaah, sedap baca Quran, sedap segala benda molek. Manakala amal 7 kelimah ni seorang ulama dia kata gitu. Ambil dia. Mana? Pertama, kelimah hak kita kena buat hari-hari. Kita nak buat gapo saja, kena mula Bismillahirrahmanirrahim. Ni hubat. Hubat nak wi iman manis. Hubat nak wi Allah melia kita. Malaikat melia kita. Dan kita duduk dalam kebajikan. Nak buat gapo saja, Bismillahirrahmanirrahim. Klik buka itu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama. Itu kelimah yang pertama. Nak buat gapo? Baca bismillah. Karena dalam bismillah ni ada, bagi dalam bismillah ni ada 3000 nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nama Allah dalam bismillah ni 3 aja. Tapi dalam 3000 nama Allah ni, mari hitung dalam 3 nama ni. Berarti kita kata Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh sebut nama Allah 3000 nama. Habis berkat sangat tu. Habis rahmat sangat tu. Hingga siapa-siapa dia bosan, siapa-siapa dia ada keliak, dia suruh baca banyak. Allah wihilah. Siapa dia ada hajat gapo, baca semua. Ni buat amal mudah-mudah. Pandanglah kau dah kan bismillah ni. Kau kena belajar semula pula. Baca banyak. Ni saya cuba masa dulu tok guru ayat tu, mu tambah tahan kena tahan baca hak ni banyak. Baca banyak. Orang tak apa kena, orang punggung kena, kita tengah tak kena. Dengan berkat kita sebut nama Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nak hajat ke apa? Baca banyak. Kalau nak buat penawar, ngaji payah ingat, ngaji hanya terlupa, ambil ayat mai segelah, baca 19 kali. Siuk dalam ayat, makan. Ingat selalu, tapi we ngaji taklah. Kamu dah nanti makan waktu tak pergi ngaji juga. 19 kali we sama banyak dengan huruf bismillah. Ya suruh dia bismillahnya 19. Kena baca wis cukup 19 kali. Siapa dia baca wa amal dengan bismillah ni banyak, dia terpera daripada malaikat Zabaniyah. Ni orang dulu kiamat dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Nak tidur Bismillahirrahmanirrahim. Nak makan Bismillahirrahmanirrahim. Kisah banyak di dalam hadis-hadis orang kiamat dengan wa amal bismillah. Kita bosan gapo? Nak wi berkat hidup, nak wi kasih sayang dalam rumah, amma Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makna dia, dengan nama Allah yang amat barah lagi amat kasih sayang kamu. Dengan nama Allah yang sangat barah lagi amat kasih sayang kamu. Baca wi kena, baca wi banyak. Pertama. Kelimah yang pertama. Kelimah yang kedua sudah buat Alhamdulillah, Masya Allah. Sudah kerja Alhamdulillah, Masya Allah. Sudah makan, sudah kerja buat. Itu kelimah yang kedua. Alhamdulillah, Masya Allah. Tuhan berkat dalam hidup, Tuhan senang dalam hidup, Tuhan kasih sayang dalam rumah baik. Yang ketiga, kelimah yang ketiga, kalau kita kecek nak buat apa-apa esok, sebentar lagi lusa,
jangan tinggal insya-Allah. Esok nak bangun semaya subuh, insya-Allah. Esok nak pergi mengaji, insya-Allah. Tu amalan. Tengok insya-Allah ni Tuhan akan murid ke Nabi satu ketika. Puak Yahudi mari tanya Nabi, ya Rasulullah, cuba royak buku roh. Nabi kata, mari esok. Tuhan tak buat turun wahyu. Tengok lama turun ayat, wala takuna li syai'in inni fa'ilum zalika ghadan. Hey Muhammad, jangan mu kata esok nak buat, mulai mu kena kata insya-Allah dulu. Ni Tuhan ajar Nabi dalam suratul Kahfi. Kali itu kita kalau orang kira salah, insya-Allah. Kalau berjanji gapo-gapo, hok kau dapat, insya-Allah. Ni berkat dalam hidup. Imi kita manis, imi kita bergerak, imi kita hidup. Dengar orang best nak mari selalu dah. 3. Yang keempat, kelima yang keempat, manakala kita temu benda hak beci, benda tak kena. Tengok dia ni pun nak mati ni. Getah pokok tubik ni. Murah lagi. Nak kata lagu ni. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada boleh Allah nak tinggal maksiat. Tidak ada gagah nak buat taat melainkan dengan Allah. Berapa tu? Berapa tu? 4. Ingat. Yang kelima, manakala kita susah, getah terbakar, mutu bocor, jangan lupa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni hak Allah, kita kembali pada Allah. 5 dia. Ni 5. Ya kan ni manakala kita kecek salah banyak, ada tergeleceh, ada gapo? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Minta ampun ke Allah dan kembali pada Allah. Ni. Yang ketujuh, banyak dalam hidupmu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 7. Siapa dia? Abu Lesi kata ulama terkenal di zamannya, siapa dia boleh wa amma 7 kelimah dalam hidup, Allah melia orang ni dan malaikat melia kepada orang ni dan Allah beri manis segala apa hak Tuhan suruh mudah buat. Pergi jemaah mudah, semaya mudah, zikir mudah, segala benda molek Allah bagi kita mudah buat dengan sebab karamat 7 kelimah tadi. Lepas tu berkat kita hidup. Dunia berkat, akhirat berkat. Dan Allah wisni kita hidup. Seni dunia, seni akhirat. Dengan berkat 7 kelimah tadi. Ingat deh. Kalau tak ingat, ayat tak bui surat. Tu tulis tu takut-takut demo tak ingat dia. Kali itu haraplah kau dengar malam ni boleh kita wa amal 7 kelimah itu supaya iman kita manis, taat kita manis, hati kita seni dan kita boleh kasih sayang dalam rumah dan kasih sayang sekampung dengan karamat dan berkat daripada 7 kelimah saat ni. Itulah yang kita muzakarah hari ini. Mudah-mudahan kita dapat berkat dan rahmat daripada Allah SWT. Yang bagus, yang molek bersama kita amal. Yang ada salah dan silap kasar, bersama-samalah kita maaf bermaaf kerana manusia tak sunyi pada salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.